Saya sharekan story berkenaan dengan budak penjual kuih. Saya suka relatekan story dengan kita punya environment kerja sebab main saya lebih pada dunia pekerjaan lah. Nanti saya sharekan. Selamat datang semua. Kita tunggu anak-anak murid masuk kelas dulu. Selamat datang, selamat datang. Okey, saya start saya punya cerita berkenaan dengan budak penjual kuih ni. Okey, ada seorang lelaki ni, dia pergi kat satu macam food court lah. Dia pergi kat food court sebab dia lapar, dia nak makan kan. Jadi dia pergi kat food court tu, dia cari tempat duduk dan dia duduk, dia pesan makanan. Sementara dia tunggu makanan dia nak sampai tu, adalah seorang budak ni, dia bawa bakul, umur dalam 12 tahun lah. Memang kanak-kanak lagi lah. Dia bawa bakul, dia pergi kat lelaki tu, dia panggil abang. Abang nak beli kuih. Habis tu sambil dia cakap tu, dia angkatlah bakul dia tu kan. Angkat bakul dia, lepas tu dia buka daun pisang. Kat atas tu dia tutup dengan daun pisang. Nampaklah kuih-kuih dekat bawah tu. Abang nak beli kuih saya? Dia tunjuk gitu. Lepas tu lelaki ni cakap, tak apalah adik, abang dah pesan makanan dah. Budak tu muka dia memang muka senyum je. Okey abang. Dia pergilah tinggal lelaki ni. Lepas tu lelaki ni nampaklah budak ni dia pergi propose kat suami isteri kot. Dua ni lelaki dengan perempuan. Dia panggil, abang kakak nak beli kuih saya? Sama juga. Dia angkat bakul dia tu. Dia angkat daun pisang yang tutup kuih dia. Dia tunjuk kuih dia. Dia cakap, abang ke kakak nak beli kuih saya? Muka dia memang muka yang macam orang cakap seronok sangat. Macam promote. Walaupun tadi si lelaki ni dah tolak dia kan. Tak nak beli. Dia still macam biasa. Dia punya energy tu still macam biasa pergi promote kan orang yang sebelah sana. Dia orang pun cakap, tak apalah adik. Terima kasih. So dia tak ada benda. Dia macam biasa jalan. Lepas tu lelaki ni nampaklah budak ni kan. Dia pergi duduk kat sana ada macam kedai mamak lah. Ada kedai mamak. Budak tu letak bakul dia kat tepi ke. Dia ada macam kaki 5 kan. Budak tu letak dia punya bakul. Lepas tu duduk kat sana. Dia tengoklah orang lalu lalang. Lepas tu sambil-sambil dia tengok orang lalu lalang cakap, pakcik, makcik, abang, kakak nak beli kuih saya? Macam tu lah dia nampak nak beli kuih saya. Ada orang lalu cakap, abang nak beli kuih saya? Dia cakap apa-apa orang cakap gitu lah. Biasalah kita dapat tengok kan keadaan yang environment macam ni bila kita keluar tu ada penjual. And then adalah orang yang bagi respon yang macam tu kan. Yang ada yang okey, ada yang buat tak tahu. Macam-macam reaction manusia ni. Kita mesti pernah nampak kan reaction dia orang. Then bila lelaki ni